Rafizi. Damn, son. Apa ni, Rafizi? Janganlah Peter. Rafizi, kau dah kalah tu dah kalah lah. Ini drama banyak sangat pasal apa ni? Rafizi? Aku tengok kat X tu, kau dengan budak-budak kau tu, bukan main dahsyat lagi duk bantai tu ni. Korang cerita, budak-budak kau ni cerita ni, seolah-olah macam kau ni terpaling hebat tu, Rafizi. Kau paling dahsyat lah. Kira kau punya rancangan RMK 13 lah kau dah buat untuk apa, data-data kau sediakan untuk pelajaran apalah semua. Cerita. Daripada dulu Rafizi kita tahu, oh saya ada formula, saya ada formula. Kau cerita satu Malaysia kita dengar, kita nak muntah tu Rafizi dengar cerita kau ni. Orang sampai panggil aku, apa nama dia, kartel kau sebab apa aku suruh kau lawan dengan Anwar kan. Tapi kau tak berani nak lawan dengan Presiden. Sudahnya dengan anak dia je, kau kalah. 70% lebih lebih 70% ahli-ahli PKR telah memilih Nurul Izzah sebagai timbalan Presiden. Jadi kau kalah lah, brother. Yang kau kata, oh, Akau Umbi memang sukakan saya apa semua. Macam mana kalau 70% tolak engkau, dan Akau Umbi apa benda lagi ni? Aku tak faham lah, brother. I mean, apa logik kau pakai? That's why kau punya data ni, kau punya logik ni selalunya kau shock sendiri tau, Rafizi. Kau sendiri yang buat, kau sendiri bentangkan, dan kau sendiri steam tengok kau punya data-data tu semua. Pada hakikatnya, tuan-tuan dan puan-puan kalau nak tahu, Rafizi sebagai Menteri Ekonomi, dialah orang yang telah mencadangkan pada awalnya untuk tarik subsidi diesel. So, dia paksa kabinet suruh buat. Kabinet pun setuju buat. Apa jadi? Teruk kan kerajaan akan hentam. Lepas tu dalam masa yang sama, ketika itu bukan saja diesel. Sepatutnya RON 95. RON 95 pun patutnya ditarik. Tetapi kabinet kata tak apa, kita kena perlu masa untuk kaji apa semua. Dia orang drag. So basically, cerita dia yang aku dapat tahu lah kan. Aku bukan budak Anwar, tapi aku dapat tahu Anwar and the cabinet tak nak tarik subsidi RON 95 ni. Tetapi Rafizi was the one. Dia kata kena tarik, kena buat juga. So banyak lagi lah yang Rafizi berminat untuk nak tarik subsidi apa semua. So Rafizi ni dihidangkan dengan begitu cantik. Tim cyber trooper dia apa semua kan. Dia tunjuk yang dia tu begitu hebat. Atas kertas je. Rafizi hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, yang kita nampak Rafizi buat ni hanyalah vending machine yang tak berapa menjadi. Betul? Vending machine yang gagal separuh jalan tu. Kemudiannya dia ambil tanah-tanah, dia tanam cili. Cili kasih taruh kan. Itu yang kita nampak. I mean, bukanlah tak bagus tanam cili tu, tapi kau Menteri Ekonomi, brother. Kau kena fikirkan lebih besar lagi untuk rakyat. Bukan pergi tanam cili apa semua, lepas tu cerita data shock sendiri. Ini apa cerita ni? Mana boleh macam ni, Rafizi? Jadi sekarang ni, engkau dah kalah. Engkau tak payah buat drama lah, brother. Sudah kalah lah. Pergi berehat. Sekarang saya nak cadangkan kepada Rafizi Ramli, supaya kamu ada banyak masa tak jadi menteri lagi, kamu pergi tanam cili. Cili kasih, taruh.